Hari ni 30 hari bulan. So, kita ada lagi 6 hari untuk kawan saya punya convo. Hari ni saya nak buat surat untuk diorang. I'm so sorry for my kakak and Angah. Sebab diorang punya convo saya tak dapat record. First of all, untuk kakak, sebab apa? Oh yeah, the video dah hilang. I tak sempat nak edit. Video tu dah hilang. And for Angah, Angah convo, boleh pula aku keracunan makanan. So, untuk kedua-dua mereka saya tak dapat buat. Tapi, itulah macam mana kan. So, yang ini saya akan buat untuk kawan-kawan saya. Sebab lagipun saya dah lama tak upload YouTube. So, I need to do something about my YouTube. So, hari ini kita nak buat surat untuk beberapa kawan saya. Siapa yang akan convo pada 6 hari bulan adalah Ayuni, Ifa dan juga my roommate dan first degree. So, I also prepare bunga. If you guys nak tumpah, you can WhatsApp me. You can call me. So, ni bunga yang saya dan mak saya buat. I buat yang bunga-bunga ni. Mak saya design the bukit. And then saya ada selit the handmade card. Bunga dia sama je, sepasang. Also same cawan comel gila dok. Oh, time first ni mula nak beli warna pink. Lepas tu macam dia punya pink tak ada pula. So ada warna hijau je. Tu macam beli lah matching dua-dua ni. So cakap dalam note tu macam I tengah hug diorang lah. So cute. Macam kan? Dia tengah hug. Saya tak tahu kenapa saya obses cawan yang macam timbul-timbul macam ni. Sebab dia comel. And then diorang dua sama je. Hopefully lah dapat jumpa diorang. And then saya bagi ada lagi satu surat dagam dah belakang ni. Ni postcard yang beli time dekat Pasar Seni dengan kakak Angah. Ada lagi around 7 postcard yang saya nak kena tulis. And then mask untuk diorang rehatkan muka diorang sebab dah seharian pakai makeup. And then cousin blind box. Ada sebab comel gila. I dah unbox 2 blind box. 2 big cousinnya Mel. Dia berbulu. Dengan kawan saya. Jadi saya tak malu sikit untuk membuat kacau di lau. So I also prepared this. Things. Sepatutnya berwarna. But a girl, I only have printer yang black white. So, and saya tak ribbon atas ni. Ni macam diorang ni berdua we call as keychain. So this is like a keychain muka diorang. Like that. So cute. This is for my roommate yang first degree. Saya bunga dia ada, bunga dia kecil kat bawah tapi tak terbalut lagi. I don't know kalau sempat ke tak. Cawan ni, oh my god. Aku cakap kau. Kenapa ni aku sayang bagi. Dia color, my favorite color. And also, the corak is so pretty. Apa ni? Whisper. So comel. Kalau boleh aku nak ambil. Tapi macam, it's okay. Because I love jar. So, sebab saya suka jar. So, saya kena bagi dia. So, jar, kalau awak tak guna cawan ni, give it back. Tak adalah. Good Roger. Sebab jar, saya sediakan juga ni. Note, card, handmade, and then tada, kenangan Gauso, masker. So yang ni pula untuk kawan-kawan girl saya, gadis. So dalam postcard ni dia ada ni. Saya buat sendiri ribbon tu. So cute. So ada ni mask. And then ada postcard which is like setiap person berbeza postcard. And then untuk diorang, I give a special gambar. Kita orang holiday together. Sebab diorang sebelum ni dah dapat gambar lain. And also saya sediakan sama juga di guys. So, oh my god. My makeup so cantik. So sekarang 12.28. Sangat banyak ya barang. Ini hadiah orang. So ni outfit saya hari ini. Saya pakai jeans, jacket
baju. I don't know. And then I have my backpack, which is Angah punya, and a little keychain yang bunyi. The main reason saya tak bawa bag selimpang tu sebabnya nanti saya nak tolong orang kawan saya tangkap gambar dengan family dia, sebab dia tak hire photographer. So as a kawan yang baik, so saya decide untuk macam tak apalah, nanti aku tolong kau untuk tangkap gambar. Oh my god, I'm so lapar. I tak boleh nak bercakap sebab I lapar. Pakaian saya ni more untuk keselesaan. Dah tak basuh lagi. Dia tak ada mata. Oh my god, I'm so lapar. Sumpah lapar. Nak makan heavy, tapi I don't think I have enough time 10 minit. Barang kawan saya ada 2 bunga, 3 paper bag. Belum apa-apa lagi, aku dah berbelah. Ya Allah, laparnya. Okay, my plan untuk hari ni adalah untuk pergi kawan saya punya konvoi. Sekarang 12.35. Saya nak pergi makan ringan sikit, beli makanan ringan. But oh my god, tolong jangan rosak makeup. So sekarang saya nak pergi LRT dekat Datum. Nampak tu? Korang tak sayang aku juga, aku tak tahu. Hey guys, so sekarang saya on the way Datum. Saya akan drop kereta kat situ sebab saya akan naik LRT pergi MRT Kajang. Sepatutnya plan asal adalah untuk kita naik Grab and bus and Grab. But then one of our friend cakap dia nak ikut, and dia cakap nak tumpang tak. So I was like I love you Yana, Yana, I love you so strong. You are my love, love of my life. Ya Allah, subhanallah, berapanya ya Allah. Allah ni, main jalan ni. Saya rasa orang Malaysia kita ni sangat berani jalan tanpa tengok kiri kanan. Semua main phone. Tolong jangan main phone kalau tengah jalan. My god. Awak ada 9 nyawa ke? Jangan macam tu, okay? Whoever watch this, kalau korang ni jalan sambil tengok phone, jangan sampai aku jerit kat luar. Oi! Jalan tu! Pakai mata, bukan mata dekat telefon. Dong! Kita berjaya. Okay. Oh, it looks pretty. Guys, saya kena bawa macam ni. Banyaknya barang saya, macam nak menjual. So saya mahu pergi cari makan sambil bawa bunga ini. Semoga dia tak musnah. Oh my god. Mana? Ada gigil sebab lapar. Okay, tu je baik. I'm struggling. So saya dah sampai Pasar Seni yang tengah tunggu Kajang punya MRT. Sumpah struggle bawa bunga ni sebab dia asyik jatuh. Aku pening, aku lapar. Train lagi 5 minit. Guys, saya akan try Ben's cookies. Haha. RM1 dah isi ada. Weh, tak saya tak keluar weh. Satu gambar je kiri. Masa je kiri. Masa lagi dah. Kenapa tak nak? Tengah buat vlog ni. Hi guys. So sekarang kita tengah berjalan. Menuju ke Dewan. Tips dia adalah kalau tak tahu jalan, tengok orang yang bawa bunga. Dia orang bawa bunga, saya ikut dia orang. Sebab tu saya belakang. Kereta?
Yana. Bahaya je ni. Rebel. Yang ni jangan tinggalkan aku. Mami. Mami. Kita bagi bunga kita dulu, lepas tu jap tunggu bunga Jiha on the way. So, sekarang kita tengah berperang dengan peluh untuk membeli bunga yang dipesan oleh Jiha. Yeah. Jiha kalau tak sayang juga, I don't know lah what to say. I don't know lah man. Apa lagi yang kau nak? Dunia ni dah kau punya. Huh? Ni bunga Kiowa. Sama je. So ada yang ni. Yang ni tidak dijual. Demi Jiha. Inilah bunga-bunganya. Ya Allah. Aku rasa bermasal aku hari ni. Berat tadi. Tolonglah sayangi kami. Pengorbanan peluh. Congratulations. 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 Yani susah kita nak jumpa. Bagi jual ke? Jual bagi dia 2 single. Lama sekali. Daripada Jiha. betul. Serius. Aku punya ni. Ini cepat letak sebelah. Tak apa. Sebelum. Nek pun baru ke? Oh my god. Janganlah cara macam itu kau ni. Kau lagi gambar kau dulu. Mak aku kat bawah. Dia dulu. Sekejap, aku rasa mata aku berair. Ni cantik je lens tau. Tak, aku tak pakai lens. Ni mata aku. Bulu mata dia cantik. Oh, bulu mata. Ni mata asli. Okay. Ni bulu mata. Bulu mata asli lah. Lentiknya. Lentik. Hari ini kita menjadi PA Ayu ni. Apa lagu sedih? Mungkin di sini kita akan berpisah. Kipas dia kata bagi kipas. Bagi bumi. Cepat. Anak-anak yang ni pula hilang. Dia nak pusing sikit Ana. Ini adalah mani kali. Tadi dia kita tinggi lah. Ayu ni. Pengantaran rapat sikit. Pengantaran kedua daripada Jiha. Lagi. Pengantaran ketiga daripada aku juga. Okey, tengok sini Ifah. Pakcik kayo. Tahu, aku pernah buat kau bonek kan dia. Congrats. Kejap, aku cuba Congratulations. Nampak aku pilih gambar yang bertentang mata orang sebelah. Okey. Satu, dua. Assistant sedia berkhidmat. Kali bawa belas. Aku. Hati-hati bawa. Budak ni. Budak kecil. Bye, thank you. Lagi. Bye. Thank Datang you. KL Loro. Dekat je. Yeah. Dia mah.
Serius? Diam ah. Hari tu aku drive dia, mesti dia drive aku. Dia kata dia takut kalau naik dengan kau. Oh, aku tahu aku kat belakang. Kau saya cakap naik ni. Aku cari naik daripada kau. Aku roommate dia kau faham. Bye. Bila salam mak kau. Bagi salam juga. Assistant kau tak nak gerak. Bye. Nana. Congratulations. Saya buat vlog. Thank you Nana for the gift. Ini adalah roommate saya. Sem 2 lah. Ini sem 2. Tekan kita UiTM, okay? Yeah. Kita set 3 lah dulu. Dia pandai masak guys. Siapa nak boleh roro? 1, 2, 3. Behind the scene and this is the camera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku dah fokus je. Tak belayan ni aku saya ikut je. Okey, sambung. Sambung. Okay, perasaan anda? Okey. Jangan ambil kipas aku. Perasaan saya adalah saya dah grad. Yes. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Ibu bapa jangan lupa. Ibu bapa saya yang penting. Ya. Ibu bapa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah yang satu. Memang kawan lah. Dan bukan itu sahaja. Ya. Roommate saya, housemate saya selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Yeah. Walaupun selama ni roommate saya banyak tidur. Yeah. Dan saya selalu apa? Kena tinggal. Bukan awak yang tinggal dia. Tak lah. Tidak. Saya tinggal semua orang. Dia tinggalkan, meninggalkan? Tak. Salah. Tak. Yana suka menghasut saya. Ya. Ah. Astagfirullahalazim. Sensor. Astagfirullah. Ini tak boleh. Nanti semua orang tahu. Okey, kepada bakal jodoh kau. So, Ayuni dah kamu. Ambil, bagi aku ambil gambar kan. Kerja aku. Tiba-tiba dia. So, kita dah selesai. Comel kan? Ring-ring. Ring-geding-geding. Ting-geding-geding. Yang ni obses dengan saya punya keychain. Kita tak nak lah bubur, nak benda lain pula. Ya. Yeah. Aku penat sama berhingus so. Terharu. Ayuni dah besar. Okay, apa perasaan anda sebagai kawan melihat Ayuni dan Ifa? Penatnya combo. Penatnya combo. Kita nak combo je. Kau tak nak ambil CJ lah? Tak nak, tapi kena hire assistant kot. Oh, kalau macam tu aku atas pentas. So macam kalau gambar aku tak lawa, aku pergi kat gambar tau. Mahal. Tapi hood lain lah. Dia macam pressure lah. Mira! Ni, saya kenal daripada sini. Aku nampak kau daripada tepi sebab ni. Okay, salam mak kau. Bye. Habislah vlog untuk hari ini. Tak habis lagi. Anda di prank. Tak panjat je lah. Bye. Bye-bye. thank you. Bye. Saya dah sampai. Sekarang 19.47. Saya lapar. Dan tadi ada benda yang memalukan. Okay, first of all, saya bagi seat ke aunty tu. And then dia cakap, sisa ni. And then dia nak balik. Saya cakap lah, saya je nanti. Tapi dia tak nampak, dia tak dengar. I feel so malu. Itu benda yang paling memalukan yang pernah berlaku dalam hidup saya. So sekarang saya rasa saya nak makan. Sebab saya dah terlampau migraine. But oh my god, my makeup still look pretty. Saya barai gila. Saya dah balik. Terlampau migraine. Mana pula lalat aku ni? But I think hari ni sumpah comel gila. Sebab everything like accordingly what I want and I plan is to eat alone. Nah, actually tadi saya nak record sambil makan. Tapi sebab saya terlalu malu. Sebab I sit dekat meja yang betul-betul menghadap kaunter.
Sebab saya nak tengok keadaan juga kan. Tadi ayah call. Ayah ada takut dengan ayah. Ada takut dengan ayah. Tapi saya betul-betul. Saya cakap. Tu saya dah balik. Saya tengah makan. Saya jujur dengan ayah. No need to tipu-tipu. Guys, sekarang dah pukul 9.05. So, I think I will end this vlog here. Thank you so much for watching. Saya dah sampai rumah dengan selamat dan jayanya. So, don't forget to hit the like, subscribe button and also share. Don't forget to share and comment down below. I hope I'll see you guys in the next video. Hopefully, adalah next video. I don't know. But yeah. Bye guys. Thank you so much.